Kemudian bila dia nak terbang, dia terus pergi. Kiranya dia tak menggunakan apa-apa tenaga. Dia memang nak jimatkan tenaga dia. Dia kat Ah, bawah tu tu dia gitu ya. Yang warna kuning macam brown-brown tu tak kelawar. Oh, dia melawan graviti lah. Kat bawah ni kalau perasan yang ada warna hitam yang macam kecil-kecil debu-debu tu pun tak kelawar. So kelebihan tak kelawar ni boleh buat baja. Kiranya baja tumbuhan lah. Dia tak jatuh dalam muka kan? Tak. Dia kalau pandang atas kena lah. Kemudian kelawar ni pun ada dua jenis. Yang jenis makan tumbuhan dan jenis makan serangga. Yang jenis makan tumbuhan dikenali sebagai buah ni. Vegetarian. Bukan, Phytophagus. Janganlah. Phytophagus. Kalau yang makan serangga dikenali sebagai apa tu? Insectivore. Oh, aktivo. Cara kita nak kenal pasti agak sukar. Kita pun tak tahu kelawar dalam ni jenis. Kena bagi makan lu lah. Boleh cuba. Kau pakai umpan. Tengok lagi ni. Okey, alright. Untuk kelawar dia antara satu wow factor juga untuk dua